See? Nampak apa yang jadi dekat sini? Hi guys, sekarang ni aku nak review kat korang satu benda yang function teruk untuk korang label apa-apa saja, termasuk buku sekolah anak-anak ke apa-apalah label yang penting untuk korang mark benda tu. Contoh kau nak label gula, kopi, semua benda tu boleh tampal, print saja pakai printer comel ni. Ini label maker okay, label maker ni kau beli benda ni brand dia. Nanti aku beritahu kat korang, kau tekan je link ni, kau beli print ni, lepas tu kau boleh print, kau install apps, kau print saja apa yang kau nak. Okay, contoh macam sekarang aku nak buat label maker, aku tekan print, aku ada apps dia, aku tekan, lepas tu aku akan print. See? Nampak apa yang jadi dekat sini? Dah ada dekat situ. Nampak? Koyak saja dia ada tulis label maker. So, kalau kau nak tulis sos, gula, garam, semua boleh. Dia boleh design, font dia boleh tukar style. Kau jadi VIP kata nak ada free pun, ada file, ada macam-macam font yang ada. Kau boleh tulis nama anak korang ke, letak kat bag ke, ataupun barang korang ke. Gambar pun boleh gambar pun boleh. Kau nak contoh kau dalam handphone belakang kau ni tak ada apa-apa yang kosong kan. Kau nak tampal dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Function teruk benda ni, kalau kau beli jimat. Tak payah pakai English, orang kata English, maksudnya tak pakai dakwat. Okay, so memang function. Nanti kalau kau berminat, terus beli tekan bawah. Okay, Assalamualaikum.